Lymphoma ada dua jenis. Satu Hodgkin, satu non-Hodgkin. Tapi rezeki saya dapat non-Hodgkin yang ganas ni. Bekak di leher. Saya ingat betul. Letak nila juga, semua letak. Dan dia kan dia tak surut-surut. Malam je demam berpeluh. Dia punya bekak tu naik sampai belakang telinga. Lepas tu mata saya dah tersembul. Sebab dia dah tolak. Makin lama makin gabung. Mungkin nak saya cakap, saya ni mati dia cakap. Tak payah nak itu semua saya cakap. Tapi dia tak perlu dia pergi imam. Dia pergi ambil tu. Sebab imam kata lumbungkan semua daripada atas sampai bawah. Itu semua usaha suami saya lah. Dia dah kata dia nak kita sihat sampai bawah. Tapi badan yang lemah yang mati selepas kemo tu saya rasa ada perubahan lah. Itu dia nak lari sebab lepas kemo sangat sakit. Bisa dengan puasing macam-macam. Saya sapu masa tu sapu kat kepala supaya asap. Sapu kat mata ni. Sapu kat mata, sapu dekat muka semua lah. Masa tu saya sapu bahagian kepala je. Lepas tu saya tidur. Saya bangun. Tengok, kenapa pula? Biar betul mata dia terang. Waktu tu saya rasa itu sebab saya yakin saya penggunaan DC 300 ni saya tak boleh dengar. Dulu nak berjalan pun berdiri macam saya. Hari ni tulisan yang paling halus sekali pun saya